Dan dari segi statistik pula, sebenarnya kalau kita nak bercakap positif, apabila banyak berlaku tangkapan, maksudnya PDRM dan AADK buat kerja lah. Maknanya dia bila dia igak-igak tu, masuklah data. Tapi kalau dia tak igak, penagih dah ada, tak termasuk dalam data. Jadi tidak menggambarkan jumlah sebenar. Itu dari segi data lah. Tak apalah, kita hari ini kita bercakap tentang data yang ada di hadapan. Berdasarkan data yang ada di hadapan saya hari ini, saya ambil data untuk 8 tahun. Sebab data ini data 8 tahun, data rasmi. Saya ingin membuat pembandingan dari segi peningkatan berbanding pada bermula 2018 sehingga 2024. 8 tahun peningkatan dia. Jadi secara asalnya kalau kita tingkat di peringkat nasional pada tahun 2018 jumlah penagih adalah 130,788. Manakala pada 2024 jumlah penagih adalah 192,853. Peningkatan 47.45%. Hampir dalam masa 8 tahun peningkatan jumlah penagih di negara kita adalah hampir 50%. Jadi bila kita bercakap tentang peningkatan di negara, salah kerajaan Kelantan ke? Jadi selalunya bila sebut dadahnya orang dapat Kelantan. Bila disebut data yang diberikan. Sebagaimana disebut oleh Melo dan Jelawat, PDRM bukan di bawah kerajaan negeri. PDRM adalah di bawah kerajaan pusat, di bawah Kementerian Dalam Negeri. AADK juga bukan di bawah kerajaan negeri. AADK adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri, di bawah kerajaan pusat. KKM bukan di bawah kerajaan negeri, juga di bawah kerajaan pusat, di bawah Kementerian Kesihatan. PDP juga bukan di bawah kerajaan negeri. Sama ada di bawah AADK ataupun pengusaha-pengusaha swasta. Jadi persoalannya apabila bercakap tentang siapa sebenarnya bertanggungjawab? Kalau kita nak bercakap tentang kegagalan dalam menangani isu dadah, siapa sebenarnya gagal? Melainkan negeri lain tidak ada, Malaysia menurun, tiba-tiba Kelantan saja ada. Then you can blame Kelantan. Saya suka juga untuk berkongsi data-data negeri lain. Kalau kita tengok tadi, dalam masa 8 tahun tadi, peningkatan di peringkat nasional adalah 47.5%. Kelantan, berdasarkan data tadi, peningkatan sebanyak 43.48%. Masih ada peningkatan, tetapi kalau kita bercakap tentang national level, kita di bawah national level dalam tempoh 8 tahun. Manakala Johor peningkatan sebanyak pada tahun 2018, kadar penyalahgunaan dadah di Johor adalah 12,313 dan pada 2024 21,366, peningkatan sebanyak 73.5%. Selangor 2018 14,743, 2024 25,338, peningkatan sebanyak 71.86%. Manakala Penang 2018 9,084, 2024 14,425, peningkatan 59%. Manakala kita bercakap tentang peningkatan, alhamdulillah Kelantan bukan yang tertinggi. Tetapi tadilah kalau kita bercakap tentang statistik, kita boleh cakap apa yang kita nak cakap. Manakala nak sebut Kelantan tak cantik, that's why kalau kita tengok data sebenar, negeri yang tertinggi penyalahgunaan dadah bagi 2024 adalah Selangor. Yang kedua adalah Johor. Kelantan nombor 3 in term of numbers. Tetapi apabila merujuk kepada per 100,000, memanglah Kelantan nombor 1 lah. Okey. Bila saya menyebut perkara-perkara tersebut, kita bukan nak menidakkan ataupun menafikan wujudnya masalah ini di Kelantan. Cuma apa kita nak sebut ialah isu ini adalah isu bersama yang perlu ditangani bersama dan tidak perlu dipolitikkan. Tidak perlu dipolitikkan.